Assalamualaikum korang. Welcome back to my channel, Geng Lori Sawit. Hari ni kita jadi geng ikan korang. Hari ni aku tengok ikan ni nak belilah korang. Ni ikan kecil-kecil. Aluminium ya. Ni korang ikan warna-warni. Warna-warni. Hello. Okey korang, kalau dekat kolam ikan dia banyak korang. Kalau kat kolam aku tak tahulah lain ke tak, tapi lebih kurang sama lah. Ni korang ikan merah korang. Nama ikan dia ikan red. Ikan red paroting king kong Taiwan punya. Seko dalam RM38. Mahal juga korang ikan ni. Yang ni aku tak tahu korang ikan apa, tapi cantik juga. Ni kita tengok harga seko dia apa. Harga dia ikan dinosaur RM15 sampai RM65 harga dia korang. Cantik lah korang. Okay, jom kita tengok ikan lain pula. Ni ikan putih korang. Ikan putih cantik-cantik korang ikan dia. Jom kita tengok harga dia. Harga dia boleh tahan kot. Ikan kelah emas hijau. Harga RM80. Tapi rasa ni bukan ikan dia ni. Ikan lain ni. Jom kita tengok harga dia berapa. RM48. Ikan yellow. Jom kita tengok sebelah dia. RM22 korang. Murah-murah. Yang ni cantik korang. Yang ni cantik. Bah, ada katak pukul lah. Bapa buat video cantik-cantik. Nanti Abang boleh tengok. Relax je. Abang nak masuk dalam video tak? Ni ikan yang cantik lah. Nama dia ikan Oscar cakap. Ikan Oscar. Okey, jangan lupa subscribe geng. Jangan lupa subscribe. Okey. Like. Mancing mana? Mantap. Bawa ni bah. Ikan apa? Itu tak cantik. Tak gelap tu. Okey korang, ni ikan pun cantik juga ni korang. Macam jenis ikan. Jom kita tengok ikan ni pula. Mana Arapaima? Anak aku cakap ada ikan Arapaima. Betul ke? Jom kita tengok. Ini bukan Arapaima. Apa lupa nama dia? Ni ikan apa? Bapa aku tak ingat. Ada seekor terkorban korang. Arwah dia meninggal dah dia. Ikan apa tadi bah? Oscar. Oscar. Ya abang tengok video dia. Balik. Ni ikan apa dia? Ni ikan apa guys? Kecil-kecil, comel-comel. Dia keluar pula. Okey, ni ikan platform Torres ke? Apa dah nama dia korang? Tu RM85 korang. Mahal. Mungkin ikan susah. Ikan hias. Mungkin susah dapat. Mata dia besar bang. Dia ada besar, ada kecil mata dia tu. Betul lah korang, ikan sebelah ni ada yang mata besar-besar. Perasan tak? Dia aktif tu. Nampak? Besar-besar. Dia sakit ke apa aku pun tak tahulah korang. Kedai ikan paling murah kat Lahau. Jom kita tengok lagi ikan apa. Ini raksasa korang. Raksasa. Ikan raksasa ni korang. Cantiknya. Yang ni macam yang tadi kan? Macam yang tadi. Tapi Dia daripada Indonesia korang. Jom kita tengok nama dia. Ni dia. Ikan mujul prima utama seticika. ni ukuran dia yang sana tu ukuran dia kecil. Ukuran dia Yang kecil ni besar. Ukuran dia besar ni korang. Memang cantik korang. Tengok. Memang dahsyat korang. Memang dahsyat. Ni ikan kecil-kecil biasa. Ni seekor RM12. Ni ikan hias. Ikan hias. Seekor RM12. Ni ada ikan patin korang. Ikan patin aluminium. Ada ikan patin putih. Tu ikan patin hitam. Tu hitam tu korang. Tu hitam. Cun-cun. Adik. Jom kita tengok dia dekat sikit.
Tempat dia luas korang. Luas kan? Cun luas. Luas. Okay, kita tengok. Tu patin hitam, patin aluminium, albino. Ni patin hitam. Kalau putih tu ada 3 ekor, 4 ekor albino tu. Ini 3. Jom kita tengok ikan kecil-kecil kat sini. Dia harga murah-murah je korang. Ikan hias. Ni harga dia dalam RM6 ke RM15 korang. Ini orang panggil ikan mas Ikan mas. Adik, peace dek. Sebelah ni baulah emas sangat, please. Okey, ni ikan mas betul. Ni seekor dalam RM25. Ni pun ikan hias juga. Ikan hias tapi macam hias tadi, tapi ada warna hitam putih. Betul. Ni albino. Albino putih kan? Albino. Iba, apa tu? Kerang ni. Kerang kuru-kuru. Ni ikan seberadik nampak dia duduk. Ramai-ramai. Tu Mama dah belikan awak dah. Ush, tak nampak orang. Hitam. Bercerah sangat. Dia jadi Ni ikan albino pula, ikan Japan Koi Maya RM38, RM120. ada ikan koin tu satu yang besar gitu. Besar. Okey korang, ni ada kura-kura korang. Besar kecil. Ni besar. Sana tu. Yang tu kecil. Tapi ada yang sesuatu menarik korang. Yang aku tunjuk. Cun ni. Tu dia. Ni dia. Ini nama dia sumpah-sumpah ni. Itu mentadak-mentadu. tu. Ni baru besar. Ya. Ni dah makan. Belum lagi siap. Belum habis tengok lagi. Ni kawan baik dengan kura-kura. Nampak? Baik dengan kura-kura. Kenapa? Jom korang nak tengok landak albino. Ni landak albino. Albino. Belum nak pergi mana lagi. Hanya nak bayar kan? Ni sayang. Ni sayang. Ni banyak air. Ni kura zaman dinosaur. Tengok dia tengah makan. Abang nak kan dia tengah makan kan? Ke dia tengah minum? Makan lah. Tu makan. Makanan dia. Bapa. Tengok dia mamam dek. Kan? Jom kita tengok. Ini tikus. Ada kelinci. Kelinci. Dia ada tai sama kucing dia. Dia bukan kelinci. Ni tu. Apa tu nama dia? Bah, ni ada tai. Ini tikus kecil. Wah. Tikus kecil. Tapi panggil dia hamster. Ada pemangsa dia. Korang nak tengok pemangsa dia. Tu dia. Aku tak boleh tunjuk dekat. Aku pun takut. Tu dia kalau korang nampak. Mangsa. Ulas sawur. Takut. Seram korang. Dia makan tikus-tikus ni lah. Agaknya lah. Okay. Dia ada dekat. Okay korang. Terima kasih menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay korang. Ni kita ada kambing. Nama dia John Cena. Ni kambing ni bukan kambing biasa Ni kambing luar biasa. Dia ada 2 tanduk. Nampak dia ada 2 tanduk. Dia jinak lah kambing ni. Dia bukan kambing untuk makan ni. Biasa ni kambing untuk piara. Orang simpan dalam rumah tu, dalam bilik lah kambing ni. Mbek. Biasa kita kambing kita panggil mbek. Dia panggil mbek. Agaknya. Okay, ada ayam katik, ada ayam burung. Okay, orang yang suka kucing pun ada banyak kucing korang. Ni kucing dia, harga dia RM2,000. Yang ni harga dia RM3,000. Aku rasa lah. Ni yang paling gemas lah ni. Paling pemalas ni. Tu. Kucing pemalas tu. Ini kucing pemalas nombor 2. Kembang. Tapi dia kembang. Apa kucing? Kucing pemalas nombor 1 di dunia. Tapi dia kembang. Comel kan? Okay korang. Terima kasih kerana nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Okay? Ini ketua kucing. Encik Oyen.